Ayo dah aku. Duit tu berapa banyak lagi ni? Nak hijau lagi ni. Anak aku kali tu. Oh, nak dekir aku mana ni? Telefon canggih ni. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Buat gapo panas cece ni? Aduh, nak raya tak lama dah ni. Ayah ada banyak ekar lagi ni. Nak buat. Kau tengok tu. Ayah tu muka pucat dah tu. Ayah rehat lah ayah. Bola buat kerja ni rehat dulu. Oh, dah lama kat ayah tahu lah jaga diri ayahnya. Aduh. Bila nak balik ke Tanah Merahnya? Duk hijau KB2 je. Tak ajing nak balik-balik. Aduh. Malam ni orang siapa lah ayah, insya-Allah. Ayah tu rehat lah, bola duk kebunnya. Balik-balik lah tengah-tengah hari ni. Oh lah, mu jangan duk using. Ayah. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Doktor, sedihlah saya gini. Sebab apanya? Esok nak raya dah, Doktor. Apa? Dok, saya ni first time, Doktor, kena kerja tang hari waktu Pak. Kami saya hok lain semua duk kupu dah. Biasalah. Klinik kita ni ke, klinik 24 jam. Ni, mari saya tunjuk. Ni, klinik Al-Fatih 24 jam, Tanah Merah. Jadi kita kena standby semua lah untuk rawat pesakit-pesakit mari. A few moments later. Ayah. Ya. Aduh. Apa sini? Tanya kita pula. Ayah tu duduk planet ni, duduk planet. Ayah pasal tadi. Oh, alhamdulillah. Dah pak cik. Muja anak mari awal sini. Kalau duduk kat biar lama-lama, tak tahulah bahan ni ke mana jadi ni. Oh, main nyakit ni kat pak cik. Macam-macam ni, macam-macam boleh jadi. Pak cik ingat pak cik kuat dah. Ni banyak hari dah tak sahur. Skala beres. Kalau beres. Hari ni lah. Tahulah. Tak boleh gitu pak cik. Tak boleh main waskala ni pak cik. Oh, bulan-bulan puasa ni kalau boleh sahur tu cik kena makan lah. Jangan tak makan. Moga anak pak cik cerita pun pak cik ni buat kerja berat. Memang hari muda pak cik ni. Pak cik kena beringat tu. Bulan puasa ni pula dengan faktor umur pak cik pula. Deh. Jadilah ni nya menjaga molek lah kesihatan tu pak cik. Moga pak cik ni pun lah kita ni dekat nak raya mesti pak cik nak raya dengan anak cucu dah. Anak cucu pakai klip belaka. Deh, kena beringat tu. Terima kasih lah doktor. Mujulah ada klinik 24 jam doktor. Kalau dok tak tahulah ni ayah boleh raya kedai esok ni. Esok klinik buka juga ke doktor? Ya, klinik kita buka 24 jam. Buka semua. Hari raya pun kita buka juga. Raya pertama pun kita buka. Jangan rusing. 24 jam. Senang lah klinik buka 24 jam. Tak apalah doktor dah. Kita pergi dulu dah. Selamat Hari Raya doktor. Terima kasih awak ayah saya ni dah. Nanti ke salah kau start doktor dah. Nanti mari rumah dah raya nanti. Relax dulu. Jangan balik lagi. Ambil ubat dulu di kaunter dah. Klik saja sakit pula. Encik Sadiq. Ya, nama ayah dah tu. Meh. Jom. Allah. Nanti ayah balik rumah ni, ayah kena makan ubat ni 3 kali sehari dah. Lepas tu, ya betul. So lagi kita beri ubat untuk tambah selera dengan tenaga sekali dah.
Balik ni kena makan ubat tu. Okey. Tak payah panggil ayah lah. Panggil abang lah. Ayah segas lalu tengok Messi. Nama Bella deh. Ayah Sadik. Jadi dah tu. Caku ayah mana caku ayah? Nak kau pula yang caku. Oh, nak kerja lah. Sehat dah kan ni? Dah tak payahlah ya. Tadi pun sakit dah. Doktor pesan dah. Oh, jumpa Messi. Dah sehat dah. Tak ada. Mari Messi tu pun tak sekali lah je kita gaya dulu.